Dia kalau nak jadi orang laki-laki, dia kena 5 perkara tahu sekurang-kurang. Pertama, ajar orang ngucap. Kalau ada orang kafir ke apa minta tolong ajar ngucap, kita reti. Mu kata gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nombor 1 kena tahu. Nombor 2 kena tahu azan. Maknanya bukan kita nak jadi muazzin. Mana-mana kita pergi, tok imam kata tolong azan kali. Tok bila dak mari seguguk kali. Dia pergi Allahu akbar, boleh azan. Itu anak jatang. Yang ketiga, orang suruh doa selamat, boleh. Walaupun pendek. Bang, tolong doa selamat sikit. Boleh. Walaupun pendek. Tu anak jantang tu lagi. Hero tu. Yang keempat, boleh takbir raya. Ini masalah. Ramai orang tak boleh takbir raya. Dia kau ni, dia tidak anak jantang. Jadi kalau kumpul di masjid, orang pasang mikrofon. Mula-mula Tok Imam, Tok Bila pula. Wi pengurusi boleh. Wi kau orang lain tak boleh. Kau dah 3 orang tu. Ada orang Allah dia mic. Apa gini pak? Lah ambil lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan haji lagu dia tu, saya lagu dah ada. Ni bukan juara lagu. Takbir ni cukup Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Cukup. Tak ada lagu dah apa. Tapi ada orang Allah dia mic. Takbir. Ni takbir. Siapa dah boleh takbir? Kereta 40,000 rute takbir tak boleh. Ramai tak orang gitu? Tak reti takbir, berat menandang pula. Tapi kalau karaoke, Allah mai bulan takkan terang tanpa seri wajahmu. Boleh-boleh ada nyanyi. Takbir tak boleh. Bukan anak jantang. Jangan waktu lelaki. Bukan suruh baca surah Al-Kahfi. Takbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dah. Yang kelima, boleh semayang-mayang. Sama tak reti. Mayang-mayang. Boleh-boleh ada rokok. Allahu akbar. Rokok mayang-mayang. Mayang bangun. Mana ada rokok? Mayang tu kabar muda. Pasal apa? Pasal orang duk ngajar dah mari. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Setiap orang Islam wajib mari hadir majlis ilmu. Malaikat mung tok guru orang dah.